Nama saya Iqman Nakib bin Abdullah. Saya berasal daripada Pekan Pahang. Kenalkan diri dan bidang yang diambil. Sebelum ni saya join program DJ Teknologi Simpalan di IKM Justice tahun 2024. Apa yang buat awak pilih program ni berbanding kursus lain? Saya pilih program Maravita ni sebab saya nampak banyak potensi dia. Sebab selepas saya menghabiskan latihan saya kat sini, saya boleh join industri yang seperti oil and gas, construction, site, plant. Kat situ saya nampak ada peluang pekerjaan lah. Lepas tu bukan saja welding saya belajar kat sini, saya belajar fitting, saya boleh belajar pasal mesin saw apa semua tu. Macam mana suasana belajar kat sini? Alhamdulillah, semuanya bagus. Lagi-lagi tenaga pengajar ada orang sangat membantu dalam latihan saya sebab bila saya tanya ada je jawapannya. Lepas tu suasana belajar dekat sini amatlah selesa, aman. Kita disediakan base sendiri. Jadi seronok kat situ, dapat training lebih apa semua. Fasiliti semua cukup. Apa pengalaman paling menarik sepanjang join Maravista? Pengalaman dia, saya dapat bertemu dengan kawan-kawan yang baru, berbeza negeri. So saya dapatlah macam connection kat situ. Kalau saya habis sini, saya dapat roger-roger, kerjaan yang kosong, apa semua. Jadi senang untuk saya. Lepas tamat nanti, apa perancangan awak dalam industri? Selepas tamat latihan dekat sini, saya akan bekerja sementara lah. Sebab saya nak dapatkan pengalaman sedikit sebanyak. Lepas tu saya akan melanjutkan saya punya study. Kalau ada kawan tengah fikir nak join program ni, apa yang awak nak pesan pada mereka? Okey kawan-kawan, dengar sini. Kalau korang nak join sini, siapkan mental korang. Kuat sikit. Sebab kat sini bukan budak manja je boleh masuk. Ada yang masuk tapi dia keluar. Dia tak kuat mental dia. Jangan lembik sangat, faham? Sini kena keras.